Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Hari ini minggu ke-12. So, kita dah sampai ke penghujung. Kita akan selesaikan satu PB lagi. Sebelum nak selesaikan satu PB ni, kita kena harungi perkara-perkara ni. Okay. Jom kita tengok. Okay. Permainan chord dalam nada major dan minor di atas. Permainan keyboard pelbagai rentak atau style. Meneroka, explore pelbagai jenis rentak style pada keyboard dengan mengiringi melodi sebuah lagu dalam nada major. Satu, meneroka pelbagai jenis rentak pada keyboard dengan mengiringi melodi sebuah lagu dalam nada A minor. A minor harmonic. Maknanya ada satu major, ada satu minor. Benda ni ialah secara berpasangan ataupun kita panggil duet. Duet apa? Apa beza duet dengan duo? D-U-O, duo. Power. Lebih kurang. Baik. Dalam persembahan duet ini nanti, secara berduet, pelajar dihendaki menguasai kemahiran keyboard. Kemahiran keyboard tu maksudnya chord, melodi, okay? Berdasarkan kriteria yang berikut. Membuat persembahan, memainkan melodi dan chord menggunakan style iringan rentak dan intro yang sesuai secara berduet dan timbal balik berdasarkan repertoire lagu dan pelbagai budaya dan genre dalam major atau dalam A minor. Pertama sekali, bila awak bergabung, satu pelajar, seorang pelajar akan main melodi, seorang pelajar lagi akan main chord. Lepas tu dia timbal balik. Apa requirement untuk yang main chord tu? Untuk yang main chord tu, elemen yang perlu ada dalam tu mesti ada intro, mesti ada fill in. Dalam fill in ni dia mesti ada perbezaan texture. Main A, main B. Bila nak letak main A, bila nak letak main B, bila nak kita nak fill in, ikut kesesuaian lagu tu. Lepas tu dan ending dengan baiklah, dengan baik. Maksud dia nanti, sebuah lagu yang awak pilih, yang kita dah biasa dengar, kan? Okay, saya tak nak benda tu sama, similar, tak mau. Saya nak dia satu benda baru, Maksudnya lagu kata lompat tapi dia style reggae, kan? Itu dia pun menarik lah, itu dia. Saya nak awak capai C5 dan C6 dari sini. Awak cara memilih. Sebab tadi kata explore, memilih. Kita synthesize balik, kita create benda baru, material yang sama tapi kita create benda baru, bagi nafas baru, bagi rentak yang berbeza, intro yang berbeza, kan? Okey? Lepas tu kata memainkan lagu dalam meter yang berbeza dan nada yang berbeza. Lagu sekolah rendah pun boleh dalam ni, dalam koleksi lagu KBSR ke, lagu-lagu dalam DSKP pun ada lagu-lagu tu menarik, Okey. Untuk dua ni pasangan dah dicadangkan, kan? Tahu? Dan lepas tu bila nak rakam, pastikan rakaman itu dia betul-betul nampak tangan, nampak tangan. Ada dua buah lagu, kan? Dua buah lagu lah. Satu lagu minor, satu lagu major. Yang paling penting sekali ialah kedua-dua lagu tu, satu tanda masa dia 4/4 ataupun 2/4, satu lagi mungkin 3/4. Kalau katalah minor awak 3/4, yang major tu mungkin ambil 4/4 ataupun 2/4. Common time ke apa tu. Boleh faham ni? Nanti masa nak pilih lagu tu, bagi tahu saya, maklumkan supaya awak faham benda tu. Okey, ada tak perkara yang tak jelas yang saya terangkan? Asalnya okey kot. Pilih lagu-lagu yang nanti ada dia punya material dia, skor ke apa tu. Lagi lagu tu mesti cukup disiplin dia. Maksudnya dia ada dia punya form, dia ada A, B, ke, A, B, C ke. Sebab kita nak tengok bagaimana awak menggunakan fill in tu. Rangkap 1 dengan rangkap 2 tu mungkin
kebiasaan lagu AABA, lagu-lagu lama tu. AABA ni kan rangkap 1, rangkap 2, contoh lagu Guru Malaysia kan. A. Rangkap kedua pun A. Lepas tu chorus B. Lepas tu A. Itu form ni kan, bentuk kan. Jadi kita gunakan intro. Lepas tu A dengan A1 tu samalah. Bila nak pergi B, fill in pada main B. Lepas tu rangkap 4 A balik. Lepas tu ending. Tapi ada lagu yang ni A, B, C. Dia ada rangkap 1, rangkap 2 beza, rangkap 3 pun beza. Terpulang penawar lah untuk awak nak bezakan. Janji dapat bezakan rangkap-rangkap tu, bagi dia menarik. Faham? Okey? Boleh? Boleh. Kalau boleh, kita mulakan dengan pemilihan lagu. Alright.